Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Bertemu lagi di channel Gadik Lobster. Pada kali ini Gadik Lobster akan melancong ke Turki selama 9 hari 7 malam. Rombongan kami seramai 26 orang. Berkumpul pada 28 hari bulan 5 2026 pada pukul 10 malam dan bertolak ke Dubai, di mana kami akan transit di Dubai daripada KLIA ke Dubai selama 6 jam lebih perjalanan dia. Dan alhamdulillah kami bertolak pukul 2 pagi pada 29 hari bulan 5 2026. Kami menaiki penerbangan Emirates. Memang selesa lah menaiki penerbangan Emirates ni. Syukur alhamdulillah lah, dengan makanannya sedap, keadaan selesa, dan tak penat lah menaiki penerbangan Emirates ni. Penerbangan dari KLIA ke Dubai mengambil masa perjalanan lebih kurang 6 jam lebih, dan memandangkan kapal terbang Emirates ni selesa, jadi tak memenatkan badan sangat lah. Dengan makanan pun alhamdulillah sedap tau, makanan dia memang sedap. Alhamdulillah kami telah sampai di lapangan terbang Dubai. Besar tau lapangan terbang ni, memang luas lah. Jadi kalau siapa-siapa yang transit di sini, pastikan anda berkumpulan lah, jangan terpisah. Pasal nak pergi ke satu bangunan ke satu bangunan terlalu jauh. Kena ikut ketua leader lah. Alhamdulillah ketua leader kami Cik Wan, dia memimpin rombongan ni dengan baik. Alhamdulillah kami telah naik ke penerbangan Emirates dari Dubai menuju ke Turki, dan jarak perjalanan lebih kurang 4 jam. Alhamdulillah telah tiba di lapangan Istanbul, Turki. Sekarang ni Cik Wan dan rombongan tengah menunggu sahabat-sahabat kita yang lain berkumpul untuk ke bagasi. Lapangan terbang Istanbul ni besar tau, dan cantik, canggih lah, memang canggih lah. Kami keluar untuk mencari pemandu pelancong kami. Dan ini ada pemandu pelancong kami, Orgon. Dari lapangan terbang Istanbul, kami telah bergerak menuju ke daerah yang dikenali sebagai Bolu. Di sana kami telah sampai di satu hotel. Alhamdulillah hotel yang mewah jugalah. Makan pun sedap tau. Memang sedap makan di hotel Bolu ni. Okey, hari ini adalah hari kedua kami berada di Turki ataupun di Bolu, di mana pada hari ini aktiviti kami adalah perjalanan ke Kapadosia melalui Ankara. Kami akan dibawa ke Salt Lake ataupun Tasik Garam lah. Ini sekarang ini kami tengah breakfast. Selepas breakfast kami akan menuju ke Tasik Garam. Inilah dia bas yang membawa rombongan kami selama kami berada di Turki. Dan kami telah sampai di Salt Lake ataupun Tasik Garam. Terus makan tengah hari. Memang sedap makan tengah hari kat sini. Alhamdulillah. Okey, di Tas Gulu ni boleh buat aktiviti bergambar, makan aiskrim,
sempurnakan solat, kita jamak solat Zuhur dan Asar di Tos Gulu ini ataupun di Salt Lake. Sekarang ini kami telah menunjukkan perjalanan lagi ke satu kawasan ataupun tempat membuat seramik. Bayangkus Seramik nama tempatnya. Terdapat lagi gunung-gunung yang ada salji tau sepanjang perjalanan. Inilah dia Bayangkus Seramik, tempat orang membuat seramik. Seramik di sini cantik-cantik tau, memang cantik-cantik, tapi harga memang boleh tahan harga dia lah. Sekejap lagi dipadamkan api dan kita akan melihat terang seramik tu bila berada dalam keadaan gelap gelita. Okey, setelah selesai lawatan di Kidang Seramik, kami telah dibawa ke satu hotel, Kocak Hotel nama dia. Di sini kami akan bermalam dan akan menjalankan aktiviti pada besok pagi. Makan di Hotel Kocak ni memang sedap sahabat. Macam-macam juada, macam-macam manisan terhadap sini, buah-buahan pun banyak. Alhamdulillah. Okey, pada hari ketiga pada pagi ini pukul 4.30 pagi kami telah bertolak ke satu kawasan permanganan yang indah, atau lebih dikenali sebagai Guzil bin Manzara, atau bermaksud pemandangan yang cantik. Di sini ada belon lah, tempat belon panas naik. Memang cantik, bergambar lah, ambil kenangan kat sini kan. Selepas aktiviti menaiki jeep, kami telah balik untuk breakfast dan meneruskan aktiviti yang lain. Di sini anggur, memang banyak anggur lah, memang pusat anggur lah. Tengok tu, buah dia berputik, banyak buah dia. Sekarang rombongan kami akan dibawa ke satu tempat pemandangan yang indah. Boleh bergambar dikenali sebagai Goremi. Dia kesan-kesan daripada letupan gunung berapi. Begitulah ceritanya lebih kurang lah. Kalau kita lihat di atas tu, kesan-kesan daripada lahar gunung berapi tu, dia orang buat rumah tau. Selepas melihat kawasan ni, kami telah dibawa ke satu tempat dikenali sebagai Osler Art Center. Di sini terdapat jualan-jualan batu permata, cincin-cincin. Jadi pastikan sahabat-sahabat yang ke sini bawa duit banyak-banyak. Pasal urus niaga semua di Turki ini menggunakan dolar.
Selepas melawat cincin, kita telah dibawa ke satu pusat kacang-kacang, Bezenz Koroyamis and Lokum. Ini banyak kacang-kacang lah. Lagi. Siapa tahu ini apa? Nilufa, perhati. Nilufa, ini apa? Nilufa. Nilufa, kenapa badam? Badam besar ya, Nilufa. Ini biji, dia bahagia. Ini namanya apa? Biji apricot. Yes. Biji apricot, dalamnya ada vitamin B17. Yang ini membantu melawan kanser. Biji apricot, anti kanser biji apricot. Silakan coba. Halo. Biji apricot. Kelapa dan coklat. Ini best seller karena ini tidak ada Istanbul, tidak ada Kapadokya, tidak ada Malaysia, saja lokal dari sini. Okey. Jadi untuk oleh-oleh, namanya apa? Oh my God, chocolate. Okay, siapa mau coba lagi? Selepas itu kami telah dibawa ke satu perkampungan atau dipanggil Pigeon Valley. Jadi banyak kawasan-kawasan peninggalan kesan daripada letupan gunung berapi. Selepas lawatan di Pigeon Valley, kami telah dibawa ke satu restoran untuk makan tengah hari. Wow, memang sedap makan kat sini tau. Selepas makan tengah hari, kami telah dibawa melawat ke Underground City. Kalau datang ke sini nak kitchen murah-murah, barang murah-murah, belahlah di sini. Memang harga murah di sini. Okey, Underground City ni telah dibina oleh orang Hittite dahululah dan lepas dikembangkan oleh Kristian awal abad ke-7 untuk lari dari serangan Arab. Jadi banyaklah di bawah ni tempat apa? Bilik-bilik, tempat pertenakan, banyak tingkat lah, lebih kurang kalau dekat sini underground yang paling besar 18 tingkat ke bawah, bawah tanah. Memang bersejarah lah di Underground City ni. Tapi barang di sini memang murah tau. Tengok tu, makcik-makcik tu, mak-mak tu kan, oh memang banyak diorang beli kat sini. Murah, memang murah. Selepas lawatan di Underground City, kami telah dibawa ke satu lagi pemandangan peninggalan gunung berapi. Aktiviti pada petang ini adalah menaiki ATV. Enjoy the ride. Balik daripada aktiviti terus makan malam. Makan memang sedap kat sini. So daripada Bursa ni Sultan Ahmad Al-Fatih kan lahir. So besok kita akan pergi tengok Green Mosque. Green Mosque dengan kubur juga lagi. Green Mosque dengan kubur juga lagi Sultan Mahmud. Dia adalah, kalau tak salah saya, yang kita tengok kubur ni adalah kubur Muhammad Al-Fatih. Hari ini adalah hari keempat. Kami telah dibawa melawat satu kota lama. Kota lama ini ataupun dikenali sebagai Karavanserai. Di sini adalah satu pusat perhentian pedagang-pedagang yang terdahululah. Yang mana berdagang dulu-dulu ni tempat diorang pusat perdagangan lah.
Selepas melawat Karavanserai, kami telah menuju ke Lebuh Raya dan berhenti di R&R Lebuh Raya untuk jamak solat Zuhur dan Asar. Dan kami juga sebelum solat tu kami dijamu satu makanan di satu restoran di sinilah. Oh, makan sini pun sedap tau, memang sedap. Selepas itu kami dibawa ke satu lagi R&R, pusat perhentian sebelum ke Pumakale. Di sini kami telah diperkenankan satu yogurt yang memang sedap ya. Yogurt ni dicampur dengan bijirin ataupun kalau kita tengok pokok tu pokok popi, pokok popi untuk buat benda-benda apa khayal ni, dadah jenis kokain ni kan. Tapi dia tak salah guna lah, tidak disalahgunakan. Begitu cara makan. Dia sedap tau yogurt ni campur dengan apa ni, pokok popi ni. Tapi anda dinasihatkan tidak dibawa pulang kerana akan sangkut di airport. Okey, betul lah ni. Inilah dia pokok Betul popi. Buat kalau orang salah guna ambil dia punya getah buat dadah lah. Alhamdulillah kami telah sampai di Hotel Pumakale untuk meneruskan aktiviti pada besok pagi, menaiki balon panas. Hari ini adalah hari kelima kami berada di Turki. Aktiviti pada pagi ini adalah menaiki balon panas. Jadi bagi sesiapa yang berhajat tu, sediakanlah duit dengan secukupnya. Lebih kurang RM1,000 duit Malaysia. Selepas aktiviti menaiki balon panas, kita balik ke hotel untuk breakfast. Pun sedap breakfast pagi-pagi. Lepas itu kami dibawa satu ke gedung tekstil. Tekstil ni banyak jual baju-baju berkualiti lah, dengan harga yang berpatutan. Alhamdulillah kami telah tiba di Cotton Castle. Ini tempat bersejarah lah. Dan kita akan pergi dengan menaiki buggy. Dan kita akan dibawa juga ke Heropolis, satu tempat kawasan yang lama ataupun tempat gladiator. Jadi sahabat-sahabat, kalau nak ke Cotton Castle ni, saya nasihatkan naik buggy lah. Pasal perjalanan ni terlalu jauh dan panas. Keluarlah duit sikit, naiki buggy, tak penat. Ini dah dia Antique City of Heropolis ataupun Gladiator. And calculate the population of a city, you have to multiply the capacity count with 10. So that's why we understand it. That's
120,000 people used to live in this city 2,000 years ago. And the surface over there that you're seeing, the water contains calcium and carbonate. And if you get in that water, you're gonna feel the water comes good to your bones, your muscles, and your joints, your knees and your wrists. Besides that, this theater has built with architecture of Romans. You can understand from the roofs and the columns. These are built with marbles and travertines at the same time. And there are two stages, as you can see. One of them is for the theater, upper stage, and the lower one, the dirty one, is for the gladiator wars. This is the only part for the people to get in. If you want to get in, you have to get in bare feet. The water is very hot. It's 34 degrees, 36 degrees. After the weather, it comes from underground directly. But it's very slippery. Every day, tons of people are falling down and breaking their bones. Trust me, I've seen enough. Jadi hati-hatilah bila berada di Cotton Castle. Pasal jalannya berlumut dan licin. Macam mak-mak makcik-makcik ni kan, berpegang tangan pelan-pelan, jangan jatuh. Selepas lawatan ke Antique City of Hierapolis, kami telah dibawa ke satu lagi R&R ataupun pusat makan tengah hari. Kita berhenti di satu restoran untuk makan tengah hari. Selepas makan, kami terus dibawa ke satu hotel, Belmore Hotel and Spa. Bermalam satu malam di sini sebelum melakukan aktiviti pada esok hari. Alhamdulillah, hari ini hari ke-6 kami berada di Bursa. Selepas breakfast, kami akan dibawa satu lagi ke supermarket Munira. Di sini terdapat manisan-manisan, kacang-kacang dengan harga yang berpatutan. Selepas lawatan di kedai Munirah, kami telah dibawa ke satu masjid besar di Busra. Of Al-Fatiha, and the community understood that he was a wisdom man and he knows about Al-Fatiha, and that's why he understood that everyone, from now on everyone understood him, and that's why he got famous immediately. And after that, Selepas lawatan di Masjid Besar Busra, kami telah dibawa ke Kozahan ataupun Silk Market, tempat shopping center. Ini orang perempuan memang suka lah. Banyak tudung-tudung, banyak sejadah-sejadah. Memang sesuai untuk perempuan membeli belah di sini.
Selepas itu kami dibawa ke Yesil Kamil ataupun Green Mosque, dan ada satu makam dari sini, makam para awliya ataupun sultan di Turki. Selepas salawatan, kami telah dibawa ke satu restoran untuk makan tengah hari. Sedap kau. Selepas makan tengah hari, kami telah dibawa ke satu pusat membeli belah lagi. Oh, ini orang perempuan memang suka. Iaitu di Sozi Spice Bazaar. Memang banyaklah barang-barang antik, barang-barang cenderamata memang banyak dekat dalam bazar ni lah. Selepas tu bolehlah melihat masjid kat sini. Masjid di sini dia konsep dia semua sama lah. Sama pattern, sama bentuk dia, semua memang sama sajalah. Selepas itu kami dibawa ke satu tempat untuk menaiki feri, jalan-jalan kawasan kat sini, ataupun dikenali sebagai Bosphor Cruise, naik cruise lah. Setelah selesai menaiki feri, kami telah dibawa satu kedai untuk makan malam. Sedap makan sini. Ikan bakar lah. Memang sedap lah. Okey, selepas makan, kita telah dibawa ke satu hotel ADM Grand. Wah, ini hotel 5 star. Oh, memang mewah lah hotel ni. Hari ini adalah hari ke-7 kami berada di Istanbul, Turki. Sarapan di hotel ADM Hotel. Banyak-banyak hotel yang berada di Turki ni, restoran ni memang sedap makan lah. Macam-macam makan adalah. Inilah dia, ADM Grand Hotel 5 star. Selepas sarapan, kami telah dibawa ke satu kilang leather factory showroom. Kilang kulit lah. Kebanyakannya pakaian-pakaian ini dibuat daripada kulit biri-biri, berkualiti tinggi dan harganya pun boleh tahan. Make it bang for you, 4 on the floor. All I wanna do, I got the room, make the bass go boom. Put it down, make your heart go zone. My drum. Banyak-banyak show ni yang paling meletup. Enjoy your holiday.
خدي شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك حدي بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك حدي يما ويما ويما يما 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 أشرب واحد شاي وأكل بسبوسات يا ناري ناري بحبك يا عمري تعال 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 أحبك تعال مول الهلا شبيك بشويش عملي بشويش تعال 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 أحبك تعال مول الهلا شبيك بشويش عملي بشويش. Selepas lawatan di Kilang Kulit, kami telah dibawa ke satu pusat membeli belah lagi. Di sini barang-barangnya ataupun cenderahati-cenderahatinya murah. Memang boleh beli di sini berbaloi. Lepas itu kami dibawa ke satu restoran untuk makan tengah hari. Two different Christian empires will show up. And Orthodox is here. And the Orthodox base is Hagia Sophia over there. Ini adalah Hippodrome Square ataupun terdapat kesan-kesan peninggalan negara-negara yang terdahulu yang pernah menduduki Turki pun yang pernah bekerjasama dengan Turki. Selepas itu kami dibawa ke Hagia Sophia. Tapi masjid ni dia masih dalam pembinaan dalam masa pembinaan. Jadi banyak yang tenang diperbaiki. Kesan daripada gempa bumi, jadi banyak yang collapse ataupun bumbung-bumbungnya jatuh ke bawah. Selepas itu kami dibawa ke Grand Bazaar. Sini shopping jugalah, tempat shopping. Ataupun lebih dikenali dengan Kapali Karsi Bazaar. Selepas itu kami dibawa melawat Masjid Sultan Ahmad ataupun Blue Mosque, Masjid Biru. Inilah dia Masjid Biru, tapi konsep masjid-masjid di sini sama macam Masjid Blue Mosque ni. Okey, selepas itu kami balik ke hotel dan makan malam. Makan malam ada hari ni dia tapau lah. Tapi nasi ayam dia sedap loh, memang sedap. Hari ini adalah hari ke-8 dan selepas breakfast, makan-makan sini kami telah dibawa lawatan ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi kita SAW, di mana ada satu peristiwa semua para sahabat berebut untuk Rasulullah tidur di rumah, dan rumah yang terpilih adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Nabi ini telah meminta kepada semua sahabatnya jika dia meninggal semasa menaluki kota Konstantinopel, hendaklah dikebumikan di mana dia meninggal, dan disitulah makamnya. Dan setelah 800 tahun kemudian, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menaluki Konstantinopel
dan dia telah mencari kubur Abu Ayyub, dan alhamdulillah melalui petunjuk mimpi dia telah menjumpa kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Dan inilah dia makam sahabat Nabi yang mulia. Yang ini adalah makam Sultan Turki yang terdahulu. Hari ini adalah hari ke-9 kami berada di Istanbul, ataupun hari terakhir kami berada di Turki. Lawatan kami pada pagi hari ke-9 ini telah dibawa ke satu lagi tempat yang diberi nama Taksim Square dan Istiqlal Street. Dari Taksim Square, kami telah menuju ke lapangan terbang Istanbul untuk balik ke Malaysia. Jangan lupa sahabat-sahabat follow, like and subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat.